alang-alang saya balik pada zoo Taipei Zoo ni kan, saya nak cerita pasal basic lah. Kadang-kadang saya terlalu berbincang pasal transformasi dari segi trader pada scaler, daripada gambler pada capital architecture operator kan. Dan mungkin salah satu benda juga kita kena revisit pada basic, iaitu trading tu sendiri. Dan dalam basic trading ni, salah satu topik yang utama time frame. Ada je saya tengok macam soalan-soalan yang time frame tu apa, 4 hour tu apa. Dan topik ni sesuai, kalau you tak konsisten pun sesuai pasal penggunaan time frame. Jadi time frame ni asasnya, satu benda yang saya nak you truly aware ialah time frame ni melibatkan pada saya secara teknikal ialah open price dan close price, dealing jual beli semasa dalam tempoh tertentu. Okey, sebagai contoh, kalau time frame tu 1 hour, maksudnya harga tu dibidar, okey, ataupun dijual, dan berapa harga akhir dia dalam masa 1 jam. Jadi time frame ni, time frame ni sebenarnya secara teknikalnya boleh kata dia ada pelbagai. Dia tidak semestinya macam default tu, contoh M1, M5, M15, dia ada juga M2, dia boleh jadi kan. Tapi biasanya kita akan pakai M1 minit pertama, okey, masa 1 minit tu, dalam pada 1 minit, M5, M15, M30, H1, H4, daily. H4 tu bila hour, daily, 1 hari, weekly dan juga monthly. Jadi dalam time frame ni sebenarnya ada beberapa key komponen penting dalam time frame tu sendiri. Apa contohnya? Contohnya mana satu kita nak guna? Biggest mistake, common mistake trader yang awal-awal ni dia guna time frame kecil. Time frame kecil tu maksudnya ialah H1 ke bawah, sama ada M30, M15, M5 ataupun M1. Ini common mistake. Pasal apa? Dia nampak dia lebih cepat ataupun lebih laju. Kenapa saya kata mistake? Pasal lagi kecil time frame, lagi kurang pergerakan pips dia, pergerakan point dia. Maksudnya lagi kurang kita punya reward gap kita. Okay, reward zone kita kurang. Jadi ni key komponen utama kena faham. So mana yang paling baik, optimum? Pada saya, berdasarkan pengalaman dah 20 tahun ni, memang H1, H4 paling senang cerita. Pasal range cukup baik, antara support resistance, tak kira support resistance apa you pakai pun, adalah cukup baik untuk dapat daily target ataupun weekly target menjurus kepada monthly punya achievement. Itu key komponen ni. Jadi dalam kes ni, bila kita tengok key komponen tu macam tu, kita kena truly understand yang sebenarnya kalau kita faham ni secara berperingkat ataupun kita faham ni secara terperinci, gunakan ni. Walaupun nanti kata H4 lama lah, tak lama sebenarnya. Dan paling bagus pasal dia macam kita tunggu lama, tetapi pada masa sama juga ialah dia tak lama sangat. Macam tu. Pasal apa? Pasal dia just nice. Dia just nice untuk guna dan dia just nice untuk kita aplikasikan. Dan bila dia, maksud saya just nice tu, bila kita masuk je, dia akan bagi pulangan reward pada kita dengan baik lah. Itu antara yang saya nak you look into it. Jadi time frame ni guna H1, H4 senang cerita. Dan based on kita punya setup lah, technical setup kita. Jadi bagi newbie sebagainya, biasakan time frame besar, H1, H4, even daily sekalipun. Cuma untuk buat masa ni H1, H4 cukup berdasarkan bualan teliti gold yang saya gunakan. Bagi tak konsisten, fokus time frame besar dan start guna satu layer lot size kecil. You akan nampak lah macam mana kawalan tu. Alright, saya jumpa lagi.